Aku di bawah dalam. Kancil! Mana raksasa tu? Gegasi! Raksasa kata kamu tak layak jumpa dia. Kenapa pula? Kamu semua tak cukup gagah. Apa tu? Shh! Jangan bising. Raksasa sedang beradu. Nanti dia mengamuk. Takutnya. Marilah pergi. Tapi, kalau nak jumpa juga, kau kena buktikan yang kau layak dengan beradu kuasa. Setuju. Dengan syarat, kalau kami menang, hutan ni menjadi milik keluarga Gegasi. Kalau kalah, kamu semua kena tinggalkan hutan ni. Baiklah, kita mulakan. Pertama, rambut siapa yang paling panjang? Sebab cita-cita dia nak jadi doktor. Campak selai ke sini. Raksasa! Panjang? Raksasa menang! Sekarang kita lihat kutu siapa yang lagi besar. Gegasi? Kali ni pasti menang. Besarnya. Raksasa? Besar kan? Memang besar. 2-0. Seterusnya, kita lihat gigi siapa yang lagi tajam. Pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadikan hukum-hukum Allah sebagai peraturan dalam hidupnya. Selamatlah hidupnya dunia dan akhirat. Jadi kita pun kena taat pada suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita diberkati. Ihsan, masih mengantuk? Raksasa! Tajamnya macam 3-0. Raksasa menang. Sekarang pergi semua dari sini. Tinggal ke hutan ni. Aku tak percaya. Aku dah masuk tengok raksasa tu. Macam tu. Pandai kamu semua. Kita dah berjaya kalahkan Gegasi. Mereka dah tinggal ke hutan ni. Kita dah selamat. Betul ke diganjil?
pergi. Hari ini aku lepaskan kamu semua. Terima kasih harimau. Kau memang... Cepat! Sebelum aku tukar fikiran. Sepakat membawa berkat. Wah! Wah! Tamat. Aki, hebatlah binatang kecil. Boleh kalahkan gegasi. 3 pula tu. Boleh. Kalau semua bekerjasama, mesti berjaya. Yeay, dah pusing. Cepatnya. Itulah. Sepakat membawa berkat. Aris, Ara, kemas baju-baju tu. Esok dah nak balik dah. Wan dengan Aki ikut sama. Tak. Aki kena jaga ayam, itik, sawah, Wan. Alah, tapi... Dah. Tidur. Bye, Aki. Bye. Pergi dulu, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Bila boleh jumpa Aki dengan Wan lagi? Baru masuk kereta dah rindu. Seronok tinggal dengan Aki. Hari-hari ada cerita. Kan, Ara? Papa pun boleh cerita. Hah? Betul ke? Ceritalah. Pada zaman dahulu,